Cari makan dulu. Anyai. Jam Thailand 8.3 minit, jam Malaysia 9.01. Beza 1 jam. Makan dekat-dekat je kot ni. Sibuk dah ha, pagi-pagi. Tapi tidaklah jam teruk sangat. Biasa-biasa lah. Hari ni hari kerja Thailand, hari kerja lah. Kalau kita hari last minggu, office pun orang kerja lagi. tu boleh layan tekno. Masjid Taj Mahal Hat Nyai. Nampak tak? 1, 2, 3 Sawadika. 1, 2, 3 Ka. Tita. Pesta hari keagamaan dia kot ni, untuk warga Thailand, Sami Buddha. Oh, macam-macam suasana. Nama tempat apa ni? Tanon Ratchametnok. Apa-apa kau orang nak beli, boleh lah. Beli periuk ada. Ini macam tabung untuk Sami dia ni. Kalau nak ambil apa berkat ke restu ke, datanglah kat Sami ni, bagi derma. Budaya kita sama lebih kurang dia orang lah. Ketupat rendang, kuih dan muih. Jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Oh, tengah sikat rambut ada. Suasana. Sharilla Beach, tak silap
Farilla Beach. Macam dekat Patah Batu Buruk je. Macam Patah Batu Buruk je. Alamak, SD card error lah tadi. Tengah buat review tukar duit. Dia untuk yang baru-baru nak belajar nak tukar duit dekat Thailand ni, yang paling penting kau kena tanya-tanya khabar dulu kawan-kawan yang pernah tukar dekat area-area mana. Sebab dia berbeza-beza rate, nilai duit yang dia tukar. Contoh, ada setengah tempat ni money changer ni dia akan tukar dengan jumlah 630 600 setengah atau 670 baht untuk RM100 Malaysia. Ada lain-lain tempat yang macam aku baru tukar tadi dekat dengan uncle ni, dia berdekatan dengan Grand Plaza Hotel haknya ya. Ada nampak situ money changer. Dia ambil 760 baht untuk RM100. Kan dah untung situ kan. Dia kena bijak lah untuk membuat pertukaran. Jadi tukar tadi 200, dapat 1070 baht, 1720 baht. Betul tak? $1,700 baht bahagi 2 714. Ya, ni kena kira. Elok kita kira kereta jap. Jangan, sabar. Biasalah geng, nak mendapatkan sesuatu itu memerlukan pengorbanan. Bising yang kila aircon. Okay. Kita kalkulator dulu. Kalkulator. Okay, aku dapat tadi 1,720 baht bahagi dengan 2 bersamaan dengan 860 baht. Lagi tinggi kot. Ya betul. Tadi dia kata 760. Sekejap dengan balik duit. Betul tak? Dah duit campur tu tadi. Tambah 500 tambah 20 1,520 bahagi 2 760. Aku pula pening. Okey, clear 760 baht bersamaan dengan RM100 Malaysia dekat angka tadi. Kalau ada dalam videonya, kalau tak ada korap, nanti kau search dekat Grand Plaza Hotel Hanyai. Area-area situ ada terdapat money changer. Dekat situ ada area situ satu sajalah. Senang cari, ikut je Waze.
Grand Plaza Hotel. Akan jumpa money changer sebelah kanan. Ambil. Tadi ngam-ngam aku buat video tadi, tiba-tiba korak pula. Itulah pasal GoPro ni. Okey geng, apa nanti kita sambung.